Korang tahu tak, Nang Setia Alam ada satu pot kunyah macam kat kampung. Panganan pun panganan kampung, siap bersila macam ni lagi. Bawa parents atau nenek korang mesti dia orang suka. Nandi enak. Yuk podo mampir selera kampung kita U13 Setia Alam Shah Alam. Dah banyak kali juga Ena mangan tengah hari kat sini, tapi katanya ada lauk baru. Antaranya macam siput sedut masak lemak cili api ni dan asam pedas daging tetel. Bagi Ena, asam pedas dia boleh tahan sedap, pedas tu ada tapi pedas dan selesa. Samalah dengan masak lemak ni, berlemak dan wangi dari daun kunyit memang berasa. Selain tu, kebun bakar nyok ni pun antara menu terbaru kat sini. Lebih kurang macam ikan belah tepi sebab kat tepi dia disumbat dengan sambal kelapa. Puyuh goreng, kerabu perut, telur sotong perkasar ni pun antara yang terbaru juga. Ish, Ena memang rindu betul nak kunyah burung puyuh goreng garing macam ni. Dan bila kunyah telur sotong perkasar ni, auto rasa kunyah kat kampung. Lagi-lagi, ada ulang kampung dengan sambal kampung tradisi kita macam ni. Ya, Nang kini memang terkenal dengan sambal dorang yang pelbagai jenis. Ada yang tempoyak, ada yang quinine dan yang paling terbaru sambal gesek dan budu tempoyak. Memang betul-betul macam kunyah kat kampung lah. Untuk minuman, Ena pilih teh ais vanila dan teh o ais longan. Terpulanglah korang nak ngombek air apa. Yang penting kat sini semua panganan kampung. Jangan kau cari chicken chop atau lencok pula tau. So, apa lagi? Yuk cuba. Memang marah weh.